belajar di Saudi. Masa saya belajar dulu, orang Syiah pergi buat haji, dia semayang berasingan. Dia semayang berasingan pokok dia. Khomeini mengarahkan supaya orang Iran semayang semua dengan ahli sunnah di Masjid Mekah. Dia arah begitu. Kemudian masih ada ulama-ulama Syiah yang mencaci sahabat, mencaci isteri Nabi. Khamenei yang ganti Khomeini bagi fatwa haram caci sahabat dan caci isteri-isteri Nabi, dan dia bertindak terhadap orang yang mencaci sahabat ini. Ini tak disiarkan. Tak disiarkan. Sekarang bila dia bangkit, maka saya menghadiri persidangan antarabangsa di Turki. Almarhum Najmuddin Arbakan mengatakan, kalau kamu mahu lawan Israel, kamu mahu lawan kuasa-kuasa barat, Amerika dan sekutunya yang bergabung dengan Israel, kamu kena cari lawan dia. Siapa lawan dia? China, Rusia dan Venezuela, Korea Utara. Dia kapit kita lain. Dari segi strategi politik, kita cari lawan dia untuk lawan kuasa yang lebih besar. Maka beberapa negara mengambil pendekatan. Malaysia tak berani. Negara kecil. Ada tak boleh. Amerika sangat kuat. Iran mengambil pendekatan ini dan terus berjaya memajukan teknologi dia. Sehingga teknologi dia mengatasi teknologi barat. Kan? Teknologi roket, pertanian, segala-galanya mengatasi. Boleh lawan dengan barat. Dan dia buktikan membantu Hamas. Hamas ni Sunni ke Syiah? Sunni. Tanzim Jihad Sunni ke Syiah? Sunni. Hizbullah Syiah. Dia beri senjata. Dia beri senjata kepada Hamas, beri senjata pada Tanzim Jihad. Saya sebab saya dedah malam ini walaupun saya tahu, patut tak beritahu. Beri senjata pada Hizbullah, dan senjata ni tak boleh dilawan oleh Israel. Segala senjata mereka gagal menghadapi ini. Sekarang bagaimana? Senjata ni lalu kok mana? Lalu kok Yaman, lalu kok Sudan, lalu kok Mesir, lalu kok Syria, lalu ke Iraq. Caranya kacaukan negeri ini. Dihura-harakan Mesir, dihura-harakan Yaman, dihura-harakan Sudan, dihura-harakan Syria, dihura-harakan Iraq. Caranya apa? Caranya yang pertama, mazhab. Kata Kissinger, kata Gondolaras, Sunni kena lawan Syiah. Maka kami sanggup tolong. Maka bangkitlah gerakan untuk lawan Syiah di Syria. Lawan Syiah ni, lawan Kurdis. Kalau tak ada Syiah, lawan Kurdis. Lawan. Sanggup bagi senjata untuk mencetuskan peperangan proksi ataupun al-harbil wulakada. Saya terpaksa perkara politik antarabangsa sikit. Perang menjadi wakil dengan mereka membekal-bekalkan senjata kepada ini. Termasuk di Afghanistan. Mereka yang buat Taliban. Mereka yang buat ISIS. Mereka yang bagi senjata. Ada anak-anak muda kita yang gila-gila nak berjihad ni pergi. Boleh pistol, boleh senapang, M16 suka sangat. Cukup dah. Boleh kereta kebal. Amerika punya senjata apa? Roket Tomahawk macam-macam nama. Boleh tembak 2,000 km. Boleh tembak 5,000 km. Boleh tembak ini. Taliban di Afghanistan tujuannya untuk sekat mujahidin, menubuhkan negara Islam. Taliban bangkit. Taliban ni Taliban budak-budak pondok. Mana Taliban ni? Budak-budak pondok yang tak mengaji tinggi. Semangat tinggi. Dia beri senjata suka sangat. Maka lawan Taliban dengan mujahidin, menang Taliban. Bila Taliban tidak berfungsi lagi, dia hantar roket berkapal. Hantar. Hapuskan Taliban. Dia ambil alih latih orang dia. ISIS pun sama juga. Bila habis peranan dia, bunuh Baghdadi. Bunuh ni. Letakkan orang dia. Sekarang ada tentera Amerika di sepadan Iraq dan Syria kerana dia kawasan minyak di situ. Ini strategi. Kalau Israel tak selamat, di sini ada kedudukan dia untuk selamatkan Israel. Ini kita kena faham dari segi kedudukan antarabangsa. Caranya ialah gunakan kaedah Sunni lawan Syiah. Bila berlaku Perang Teluk yang pertama, Saddam menyerang Iraq di masa itu. Saya mendengar interview Duta Iraq di Tehran oleh TV Rusia. Saya dengar TV antarabangsa kerana ada internet. Interview antara TV Rusia dengan Duta Iran di zaman Shah. Mereka membuat ramalan revolusi Islam di Iran akan menjatuhkan Shah. Mesti cari penyelesaian untuk selamatkan keadaan. Kalau di Mesir mereka berjaya kalahkan Ikhwan dengan tentera.
negeri lain gunakan tentera untuk sapu ikhwan. Di Iran macam mana nak buat? Gunakan komunis, gunakan tentera. Tetapi orang Iran ni dia cerdik orang Iran ni. Baru dia Syiah, memang dia bijak orang Iran. Dia bijak. Dan sebab itu kalau saya baca surah Jumaah, wa akharuna min dunihim, dan surah Muhammad, dan kaum yang lain yang akan mengganti kamu. Ada hadis dalam kitab tafsir. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Masa itu Salman Farisi ada dekat Nabi. Nabi kata, innahum min qaumi hadha, mereka kaum ini. Lau kana ad-din bis suraya lanalahu rijal min al-furs. Kalau agama tu di Parsi, golongan ini akan menegakkan agama. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran, Baitul Maqdis. Ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba.